Okey, baiklah Tan Sri, Datuk Seri, Datuk Paduka Menteri semua yang ada depan saya ni. Hari ni kita belajar macam mana nak jawab soalan rakyat tanpa naik darah, tanpa sindir, tanpa marah. Ingat, rakyat bukan musuh. Rakyat yang tak undi saya semua itulah musuh saya. Tak? So Datuk tak malu ke mereka semua ni bayar teks untuk gaji Datuk? Tak, Profesor, saya tak marah. Tak, cuma parti Datuk menang berapa kursi? Ada parti lain tak yang lagi banyak kursi daripada parti Datuk? Kalau tak gabung boleh menang tak? Tak, kalau tak gabung, secara maruah masih rasa layak tak walaupun Datuk Seri jadi PM ikut perlembagaan? Saya dekat luar saya hormat Datuk, tapi ni kelas saya. So shut the tune off. Okey lah Prof. Tapi rakyat ni kadang-kadang tak faham-faham. Dah bagi jawapan, tanya lagi, hangin pula saya. Itu contoh yang kita nak elak Datuk Seri. Kalau rakyat tanya lagi, maksudnya jawapan kita tak jelas ataupun ada kekeliruan. Tapi bukan Prof, sebab mereka bodoh. Tapi saya dah bagi fakta hitam putih, jelas-jelasnya. Kenapa nak tanya lagi? Diorang ni saja nak saya nampak salah. Itu ni Prof. Itu yang paling YB takut. Pemimpin yang sibuk jaga persepsi rakyat biasanya tak sempat jaga rakyat. Sekat suara sana sini, tangkap bawa balai, tu cuma buat rakyat makin marah. Bila kerja beres, rakyat akan nampak sendiri. Kan? Persetan lah apa dia orang nak cakap. Tapi kalau kerja tak jalan, upah beratus orang puji dalam sosial media pun tak guna. Dah guna duit tu pasang CCTV dekat sekolah. Lagi rakyat suka. Sikit lagi nak terasa. Nasib baik saya tak buat macam tu. Okey, kita buat simulasi. Okey, saya main peranan sebagai rakyat. Okey, Datuk Seri cuba jawab dengan nada mesra. Saya nak tengok macam mana Datuk Seri jawab. Okey, Datuk Seri, boleh saya tahu berapa peruntukan untuk negeri saya? Sebab nampak macam tak sampai pun. Datuk Seri, tolonglah buat kerja elok sikit. Kesian negeri saya, Datuk. Saya dah jawab semalam kan. Dekat posting FB, TikTok, IG semua ada. Bacalah dulu. Jangan tanya soalan yang saya dah jawab. Datuk Seri, stop. Ulang balik. Tolong jangan herdik rakyat macam cikgu disiplin. Jangan nak menangkan diri dan salahkan orang lain. Okey. Cuba lagi sekali. Okey, saya try, tapi tak janji tau. Okey. Terima kasih atas soalan. Mungkin ada kekeliruan, nanti saya semak semula data. Macam tu baru sedap dengar. Rakyat suka nada macam tu. Tapi saya masih lagi bengang pasal dia orang tak baca posting saya. Dia orang tak baca posting saya. Confirmnya. Okey, sekarang kita pergi ke Datuk Fadilah Siddiqin. Okey, sudah sedia Okey, sudah. Datuk, kenapa kerajaan turunkan cukai gula tapi potong bajet hospital Cukup. Sebenarnya dah beberapa kali saya dengar, dan saya dah banyak kali ulang jawapannya. Jangan ganggu hospital kami. Jangan ganggu klinik kami. Datuk Fadilah, awak sepatutnya dengar dulu soalan sampai habis. So rakyat cakap kita kena diam je lah? Macam mana? Bukan diam. Dengar dulu baru jawab. Kalau dah jawab pun orang masih tanya, Datuk kena study baliklah jawapan Datuk tu. Aduh, bukan saya seorang je marah. Tengok tu, Datuk Fadilah pun sama. Siapa ketua dia? Okey, sekarang ni Datuk Ajmain. Okey, saya tanya ya. Okey, Datuk, ekonomi mengikut data, ekonomi kita merosot. Apa pelan tindakan daripada kerajaan? Okey, terima kasih Puan. Sekarang ya Allah. Ya Allah, lagi payah ni. Tuan. Kalau yang ni saya tak heran lah. Dialah menteri paling tak perform sekali. Siapa pilih dia? Saya. Okey, so diam. Okey, sekarang Menteri Perhubungan Darat pula, Datuk Aidan. Okey, tunjukkan cara jawab soalan rakyat dengan sopan. Okey. Kenapa bina jambatan ke Pulau Cempaka yang tak ada orang duduk, Datuk? Kita bina jambatan ni adalah kerana kami akan majukan pulau ni pada masa akan datang. Dengan adanya jambatan ni, kerja-kerja pembangunan lebih mudah berbanding mengangkat pasir dan simen menggunakan kapal terbang. Padahal salah pulau kan? Ya, betul. Tengok. Itu namanya diplomasi. Walaupun projek salah, tapi dia jawab nampak bijak. Tapi nanti memang nak buat kan? Memang nak majukan pulau tu kan? Ya, memang nak. Okey. Prof, Apa dia? saya pun boleh buat macam tu, Prof.
Contohnya lah, saya marah orang dulu, lepas tu cakap saya marah sebab saya sayang rakyat. Boleh sama konsep kan? Tak ada. Itu bukan empati, itu namanya damage control. Okey, rakyat dah boleh baca game tu. Tak boleh pakai. Okey, baiklah. Saya rasa semua dah dapat gambaran macam mana kita patut jawab soalan daripada rakyat. Prof, saya masih nak tanya lagi. Kalau rakyat tanya benda yang sama 3 kali, saya nak buat apa? Datuk kena ulang jawapan dengan sabar. Kalau ditanya 4 kali? Ulang dengan lebih sabar. Kalau ditanya 5 kali? Ulang dengan senyuman. Kalau 6 kali? Datuk, kalau sampai 6 kali tu maknanya Datuk tak jawab soalan lagi. Banyak goreng, banyak spin. Itu maksudnya kerja tak jalan. Oh, betul juga tu kan. Tapi saya ada satu soalan lagi, Prof. Soalan lagi. Apa dia? Kalau rakyat puji kita, tapi kerja tak jalan, itu dikira bagus ke tak bagus dari pihak kita? Itu bukan rakyat, Datuk Seri. Apa Itu itu? pegawai sendiri ataupun pentaksub Datuk Seri. Okey, sekarang ni nampak macam dah faham semua. Ada apa-apa soalan? Soalan terakhir? Saya nak tanya, Prof. Lagi sekali. Okey, tanya. Okey, bila nak buat kursus jawapan elak soalan? Yang tu saya memang power tu, elak soalan tu. Saya tahu. Sebab elak soalan itulah rakyat makin banyak soalan sebenarnya. Okey, kelas tamat Lepas ni mana-mana menteri yang viral pasal gaduh dengan wartawan atau rakyat, saya akan panggil buat kelas khas ya. Okey, kelas dismiss. Bangun. Terima kasih, Prof. Hey, stop scrolling. Unify tengah buat benda paling gila untuk tahun 2025. Pasang internet, dia bagi kau TV. Kau pasang internet, dia bagi kau iPad. Kau pasang internet, dia bagi kau bill free sampai 6 bulan. 100 MBS RM89, 300 MBS RM129, 500 MBS RM149. Kontrak 2 tahun free bill 3 bulan, kontrak 3 tahun free bill 6 bulan. 100 MBS dapat TV Sharp Android 43 inci percuma. 500 MBS dapat TV Sharp Google 55 inci atau iPad percuma. Pendaftaran percuma, modem router percuma, pemasangan percuma. Kau nak apa lagi? Internet 24 jam laju macam roket. Tapi port terhad. Kau lambat, menangis tengok jiran tonton Netflix dekat TV free dia. Klik link ni sekarang sebelum aku ambil TV kau. Baik korang tekan link. Penat aku bercakap sampai berubah muka dengan suara aku.